Okay guys, hari ni aku singgah dekat The Remedy sebab ramai dah recommend tempat ni. So kita tengok sendiri macam mana makanan dia, suasana kedai dan yang paling penting, berbaloi ke tidak dengan harga dia. Jom kita First impression masa pergi kedai ni, memang tempat ni nampak selesa and vibe dia memang nice. So memang sesuai lah kalau korang nak datang bawa family ataupun kawan-kawan. Seller dekat sini, korang boleh try dia punya kondok mozzarella cheese. Serendah berapa? RM4 je gang. Dia punya cheese memang leleh and dia punya cheese memang letak banyak dekat dalam tu. And then dia juga salut dengan breadcrumb keliling supaya korang boleh dapat rasa dia punya crunchy and dia punya crispy tu sekali. Menu seterusnya kita ada cucuk-cucuk steamboat yang berharga RM1 ataupun RM2 saja. Dan menu kita ada ketam, kita ada udang, kita ada telur, kita ada macam-macam lagi. So korang boleh pilih, korang datang je. Dan kita akan sediakan dengan kuah kacang sekali yang cukup sedap. Memang on top. Sambil-sambil tu korang boleh layan juga vibe-vibe dekat kedai ni. Memang sangat santai, tenang saja. Lepas korang dah makan tu, korang mesti haus kan? Okey, antara menu-menu yang kita sediakan adalah kita ada peach tea, kita ada Thai milk tea, kita ada cabaang dan kita ada dalgona coffee dan macam-macam lagi menu yang kita ada. So kalau korang nak tahu ada air apa, korang datang je sini, korang tengok menu kita sebab macam-macam ada. Kita orang pun tak tahu nak cakap. Memang macam-macam ada dekat sini, dekat The Remdy's Cafe. Jom kita layan dulu akak ni buat air cabaang ya. Dalgona coffee dapnya. Okay, selain daripada tu, kalau korang nak sejuk-sejuk sikit, nak rasa meleleh dekat dalam tekak tu, boleh try kita punya aiskrim goreng. Perisa, ada banyak, ada coklat, strawberry, Oreo, macam-macam lagi yang korang boleh pilih. Memang rasa dia tu memang meleleh dekat tekak. Okey, last sekali untuk menu kita nak tunjuk, kita ada Sukiya bowl. Sukiya ni boleh makan dengan Maggi, ramen dan juga spaghetti. So kita timbang dulu dia punya beef tu untuk ngam-ngam soy punya. Selamat mencuba. Location kedai kita betul-betul dekat bus stop Pandan ni. So ramai-ramai support kita punya peniaga tempatan.